Hai, Assalamualaikum. Jadi, saya ingin membuat satu pengumuman penting. Saya telah pun selamat. Apa selamat? Macam bersalin pula. Saya telah pun selamat menjadi seorang doktor. Alhamdulillah. Jadi, saya ingin berterima kasih kepada semua yang telah menyokong saya di sepanjang perjalanan ini. Kepada ibu-bapa saya, rakan-rakan, dan anda semua yang sentiasa menyokong saya. Tidak lupa juga kepada sponsor saya iaitu Mara. Disclaimer, ini bukan paid review daripada Mara. Jangan takut, jangan bimbang, ini bukan sponsored video. Alhamdulillah, segalanya berjalan dengan lancar. Apa lancar pula? Semula. Ya, Alhamdulillah, semuanya telah berjalan dengan lancar. Saya telah pun selamat kembali ke Malaysia dan akan bertugas tidak lama lagi. Saya juga banyak mendapat soalan yang bertanya kepada saya, bila kamu dah jadi doktor, kamu nak jadi doktor apa? Saya pun bercakap kepada mereka, saya ingin menjadi doktor Strange. Ya, memang tidak dinafikan lagi. Setelah saya berada 5 tahun di negara orang, seperti hujan emas di negara orang, di hujan batu di negara sendiri, sepanjang 5 tahun ni, pelbagai cabaran yang telah saya lalui. Saya pernah gagal dalam exam, pernah gagal dalam berbelanja, pernah gagal dalam percintaan. Saya sering bertanya kepada diri saya sendiri, mengapa ini semua harus berlaku? Apakah ini semua kerana diriku, sedangkan aku cuma watak dalam percintaan? Itu lagu. Alah. Sepanjang 5 tahun ni, saya sering rasa gundah gulana, sering rasa anxious, bla. So, saya selalu sangkakan panas berpanjangan, rupanya gerimis mengundang. Itu lagu. Aduh. Ku sangkakan panas berpanjangan. Ya, memang betul. Kadang-kadang kita akan rasa seperti kita ni di seperti telur di hujung tanduk, ataupun seperti kita berasa kita berada dalam terowong yang gelap. Tetapi kita lupa bahawa sebenarnya di hujung terowong tersebut pasti terdapatnya cahaya. Melainkan kalau waktu malam, tapi ada cahaya bulan ataupun cahaya lampu. Tapi kalau lampu rosak, tak apa. Yang penting di hujung terowong pasti adanya cahaya. Jadi janganlah give up. Jangan give up, don't give up. Dan insyaAllah kita akan mencapai cita-cita kita yang telah lama kita impikan. Ya, memang betul, 5 tahun di negara orang memang berbagai cabarannya, tapi berbagai juga kenangan manis. Kau dan aku takkan terluntur. Duri ranjau dalam bercinta, lumrah dunia, sayang menyayang. Okey, saya rasa saya terlalu banyak bercakap. Jadi sekarang giliran anda pula untuk menonton vlog yang saya telah rekodkan pada hari graduasi saya yang berikut. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada yang masih menyokong. Enjoy the video. Bye. Sekarang pukul 12.05 baru masuk Januari 1, 2022. Okay, aku pada azam kita tengok 2022 kan. In terms of overall lah, aku rasa azam aku first top of the list, aku just nak graduate first. Graduate on time. Kau tahu tak? Graduate on time. Tak nak repeat risik-risik lagi. And then to top of the list lah. Sebab bila kau dah settle benda tu kan, banyak beban habis. Tak payah kena bayar duit marah kan. Sini, okay. 1, 2, 3. Kau buatku terjah, kau buatku tertawa, terbit rasa tersembunyi beku, hingga rasa cemburu seperti pasangan kekasih yang hanya bercinta, dan tak sanggup berpisah, walau hanya Kalau berani, aku sangat Kan duduk dekat-dekat dengan aku.
Luqman Hakim bin Ahmad Fuad. Tu je ke? Tu je. Lagi. Dah tu okey. Sini, okay. 1, 2, 3.